macam sedap ni. Macam sedap mak. Hari pertama sedap lah. Nah. So nanti lapar nasi kandar. Tak sabar. Sampai. Laku je ni. Dia jangan rasa beri pedas-pedas. Sebab dia rasa nak macam Malaysia sikit. Minyak Dia pedas, dia pedas, dia masin sikit lah. Dia bukan macam minyak, dia bukan macam minyak. minyak wijen kan. Dia macam goreng dengan cabai tu pandai minyak dia. Dia macam minyak pedas. Day tu. So tadi dah makan. Tira tak boleh nak buat vlog proper sebab datang trip dengan kawan-kawan. Dengan makcik-pakcik kan. So dia macam segan lah. Takkan kita nak bercakap depan tu kan. Memang minta judge. So sekarang ni tengah jalan nak pergi masjid. So ni belakang macam belakang kedai. Nak tahu jalan. Tapi sebabkan dia sejuk, so saya okey nak berjalan. Kalau kat Malaysia saya tak okey nak berjalan. Ada sungai. Jenis mah. Serius lah. Tengok. Wah, alah. Tapi ada sampah kat lah sikit. Tengok tu. Bawah saya. Sekarang ni suhu 11 degree Celsius kot. So, sejuk jugalah. Oh ni sungai. Anjing. Tu dia. Okay. So lepas ni kita orang akan pergi. Kenapa gelap? Lepas ni kita orang akan pergi Stone Forest. Lepas tu mana lagi tak tahu pula So macam tu je lah Vlog ni tak boleh nak buat proper sebab ada orang tengah segan. Ada orang. Sorry. Nanti dia marah. Oh ni ke masjid? Macam ni masjid dia. Tengok tu. Tapi bersih guys. Serius. Belakang-belakang ni pun bersih. Ni. Boleh ke buat vlog kat sini? Takut lah. Saya takut lah. Finally, after you have done that, you are going to stir it again and wait for the hot soup. The hot soup is the thing which can keep it warm. That's the reason the scholars can keep healthy. Because when it warm, then your health can get guaranteed. Otherwise, every day eat cold. Then the bacteria of the food cannot. I'm going to serve your soup. Yeah. Hello, little boy. Nice to see you. Apa dia? Tadi ambil tak daripada kedai sana? Apa dia? Sampai satu. Tak ambil Tak ambil belum. Ya Itu ada pun. No. This one good. This one was Macam makan. Tak dalam ni kan? Kau tak dalam makanan mana? Okay, jom kita makan. Nampak sedap. okay.
Goji berry. Panas tambah dek. Soalnya goji berry ni bagus untuk oleh. Ni roast cake. Mama. Kulit dia pun sedap dah. Sedap. Right down the cooking. Right down the Memang tak cooking. habis. And also,